susah betul nak bagi orang percaya sebenarnya dalam bisnes kereta sewa ni tak ada kereta sewa pun boleh buat duit. Okey, kali ni saya nak kongsi kisah tim Go Greenmatic di mana dia ni tak ada kereta sewa, dia hanya jadi ejen Go Greenmatic saja. So dalam masa 10 bulan beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM495,210 dan dapat komisen RM95,310. Pastikan anda tengok video ni sampai habis supaya faham. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL. So Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL ni dia tiada kenderaan, dia hanya ejen sahaja. Okey, Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL ni dia sertai Go Greenmatic pada 2 September 2023. Dia ni tinggal di Banting, tiada kenderaan sewa dan dia hanya iklan di Facebook dan TikTok sahaja. Okey, ini adalah pendapatan sewa dan komisen beliau pada tahun 2025. Januari sewaan dia 65,780, komisen dia 12,730. Februari sewaan dia 39,320, komisen dia 7,545. Mac sewaan dia 91,350, komisen dia 16,790. April sewaan dia 39,450, komisen dia 7,570. Mei sewaan dia 36,760, komisen dia 7,620. Jun sewaan dia 42,890, komisen dia 7,795. Julai sewaan dia 48,090, komisen dia 8,570. Ogos sewaan dia 35,740, komisen dia 6,830. September sewaan dia 47,940, komisen dia 9,650. Oktober sewaan dia 46,890, komisen dia 10,210. Daripada Januari sampai Oktober 2025, jumlah sewaan dia RM495,210 dan komisen dia RM95,310. Okey, mesti ramai yang hairan macam mana Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL ni dia boleh menjana pendapatan sewa sebanyak RM495,210 dan dapat komisen RM95,310 dalam masa 10 bulan tanpa ada kereta sewa sendiri. Sebenarnya dekat Malaysia ni bilangan pengusaha kereta sewa ni banyak. So bila banyak, persaingan agak tinggi. Dalam masa yang sama juga, ada ramai orang yang nak tambah pendapatan dalam bisnes kereta sewa ni. Tetapi mereka tak mampu nak beli kereta. Ataupun mereka tak ada kereta lah. So apa Go Greenmatic buat? Ejen-ejen ni kita minta dia daftar menjadi kita punya rakan niaga. Dan pengusaha-pengusaha kereta sewa ni kita jemput mereka untuk mendaftar menjadi rakan niaga Go Greenmatic. Alright, so ejen pengusaha kereta sewa daftar, kita akan kumpulkan mereka dalam satu grup. So ejen-ejen ni kita akan ajarlah macam mana nak buat pemasaran, macam mana nak tapis pelanggan. So ejen ni dia akan buat pemasaran. So bila dia dapat pelanggan, dia akan sewakan kereta pengusaha kereta sewa yang berdaftar dengan Go Greenmatic. So pengusaha kereta sewa ni kalau sebelum dia join Go Greenmatic, dia punya jualan tu agak terhad. So bila dia join Go Greenmatic, dia punya jualan tu bertambah lah sebab apa ada banyak ejen yang boleh tolong promote kereta-kereta mereka. Dan ejen ni pula, dia tak perlu beli kereta. Dia hanya fokus buat pemasaran, layan pelanggan dan makan komisen. Itu dia punya proses. Alright. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak join Go Greenmatic, yang nak menjana pendapatan? Tak kisahlah you tak ada kereta ke, you ada kereta ke, boleh join. Alright. Untuk join Go Greenmatic, kita kenakan yuran keahlian RM300 setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you perlukan kereta ataupun motor, Go Greenmatic pun kita boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk bajakan. Okay, so kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.